Kunjungan kita ke Turki ini atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang juga telah melakukan lawatan rasmi ke Malaysia pada bulan Februari tahun lalu. Tapi seperti mana kita saksikan, sambutan dia hangat sekali sebagai sahabat dan sebagai penghormatan kepada negara Malaysia. Dan kita lihat beberapa acara sambutan itu agak luar dari jangkaan dan diakui sebagai salah satu yang dia berikan penghormatan luar biasa kepada negara Malaysia tercinta. Kita manfaatkan juga waktu itu untuk mengadakan mesyuarat Majlis Kerjasama Strategik peringkat tinggi, iaitu High Level Strategic Cooperation Council. Ini suatu permulaan yang menarik kerana tidak banyak negara yang kita adakan hubungan dua hala pada tingkat itu. Kerana dalam high level ini, council ini, dia mesti pengusikan bersama oleh Presiden dan saya. Tentunya keputusan-keputusan kita itu akan dilaksanakan oleh menteri-menteri yang akan bertanggungjawab melaksanakan keputusan-keputusan penting yang strategik, mengangkat hubungan di antara dua negara dengan menumpukan perhatian dalam bidang pelaburan, perdagangan dan juga hubungan strategi dalam pelbagai bidang, pendidikan tinggi, penyelidikan dan juga masuki beberapa disiplin dan teknologi baru, termasuk penerbangan dalam area, dalam ruang penerbangan, dalam bidang AI, dalam bidang tenaga dan juga nadir bumi.